Pernah tak anda terfikir apa yang terjadi sekiranya semua manusia hidup terlalu senang tanpa ujian? Pada tahun 1970, saintis John B. Calhoun mencipta satu eksperimen yang mana dia membina satu boneka syurga untuk para tikus. Di sana, tikus-tikus akan mendapat makanan, air dan tempat tinggal yang mencukupi. Semuanya telah tersedia untuk tikus-tikus tanpa perlu mereka bersusah payah. Tetapi makin lama, perangai tikus mula berubah. Mereka mula gaduh sama sendiri. Ibu tikus mula mengabaikan anak-anak dan tikus jantan mula menjadi pasif dan tidak mahu bergerak. Ini akhirnya mengakibatkan semua kolonial tikus yang berada di situ mati dan pupus. Jadi apa kaitan eksperimen ini dengan kehidupan manusia? Calhoun percaya manusia pun boleh rosak jika hidup terlalu mudah. Bila tiada cabaran, makna hidup boleh hilang, dan bila makna hidup hilang, masyarakat boleh runtuh perlahan-lahan. Pada pendapat anda, agak-agaknya apa yang akan jadi kalau satu hari nanti manusia terlalu hidup dengan senang? Komen di bawah.